Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Mirza, hos Kobar TV anda pada hari ini. Hari ini, Kolej Vocational Nemuang sedang mengadakan pilihan raya MKP Kolej Vocational Nemuang. Okey, hari ini, diorang ada undi-undi tau. Kalau korang nak tahu siapa yang dapat jadi MKP, jom tengok video ni sampai habis. Ayo! Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar wakil MKP. Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nalin Sofia binti Muhammad Fendi. Saya daripada 2 MTK. Okey, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Boleh kami tahu apa manifesto awak? Membantras budaya yang tidak berdisiplin. Contohnya? Contohnya seperti datang lewat ke sekolah, tidak melanggar peraturan sekolah, pakaian tidak kemas. Okey, itu saja. Okay. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar MKP. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Akil Hadi bin Abdul Halim dari calon HSK 2 SBM. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh? Okey, boleh kami tahu apa manifesto awak? Manifesto saya adalah membuat peti aduan dan cadangan secara online dan fizikal bagi memudahkan pelajar membuat sebarang aduan dan cadangan mereka. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar wakil MKP. Boleh kenalkan diri? Okay, nama saya Naufa Doris dari 1 CEA Teknologi Elektrik. Okey, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, apa manifesto awak yang boleh bagi budak-budak ni mengundi? Okay. Manifesto saya ialah menjaga kebajikan pelajar. Saya akan membawa suara pelajar ke pihak atasan kalau ada aduan. Baik, itu saja. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang wakil MKP. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nur Rasyid Aryani binti Jumri. Saya wakil dari 2 CCA. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Boleh kami tahu apa manifesto awak? Manifesto saya berancang nak buat satu baju official untuk pelajar KB Muar. So kalau kita ada apa-apa acara sekalipun, kita ada baju official kita sendiri. Tak perlu pakai baju Cat Ranger ke, baju yang tak seragam lah orang kata. Baik, itu saja. Itu je. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar wakil MKP. Boleh perkenalkan diri? Hello, Assalamualaikum. Nama saya Rizky Iskandar Muhammad Fairuz dan saya dari kos pemesanan industri. Boleh. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, boleh kami tahu apa manifesto awak? Manifesto saya untuk mengadakan sukan di sekolah ini setiap tahun, insyaAllah. Baik, itu saja. Itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama seorang wakil MKP. Boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Saya Najwatul Farisha dari program kosmetologi. Baik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh? Okey, apa perasaan awak telah dapat jadi MKP dan apa tindakan awak jika awak gagal menjalankan MKP? Saya rasa gembira kerana terpilih dan rasa terharu kerana kawan-kawan mempercayai saya. Dan saya akan berusaha lebih untuk memikul tanggungjawab saya kembali. Baik, itu saja? Ya. Terima kasih. Terima kasih.
Cikgu, janganlah kacau. Assalamualaikum. Memang kena gitu kan? Ya. Kalau biasa tak boleh. Pakai lampu tak? Pakai lampu tak? Guys, we're done for today. Out of 1 to 10, rate. 1, 1. 3. Aku rate Sebab dia tak ada naik 2. Aku rasa 2. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Aina Mirza. Sekarang ini saya bersama seorang MPK. Sebab orang dah berharap nak baju ni sebenarnya. Awak pun sama kan sebenarnya kan? What? Baik, itu saja. Ya tu. Terima kasih. Hi guys. So, turn habis. Hey. So, in the next video, kalau kita orang ada lagi, okay, wait for our next bloopers, okay? Bye. Top. Hai korang. Dah tengok kan siapa yang dapat jadi MKP? Okey, video kita sampai sini saja. Bye.